Ini antara smartphone yang bagi saya cantik di bawah harga RM2,000. Dia tak ada ramanya lah sangat, logo pun tak berapa nampak sangat. Inilah Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Inilah smartphone yang paling tertinggi sekali lah untuk siri Redmi Note 14 kali ni. Dan harganya pun di bawah harga RM2,000 kan. Siri Redmi ni kalau tanya saya tak pernah lagi lah mencecah di atas RM2,000 sebab dia lah boleh katakan budget friendly dengan spesifikasi yang boleh katakan menarik, dan juga yang ini dia ada design yang cantik juga. Pertama sekali nak tengok bab design ni ialah kalau anda beli yang warna purple ni. Okey, inilah warna purple, saya tunjukkan dekat anda. Okey, warna purple ni tengok dekat bahagian kamera dia. Okey, finishing ni nampak cantik juga kan kat sini. Kemudian kita ada logo Redmi dekat bahagian sini, dan inilah warna purple ni, dia ialah rasa vegan leather kat bahagian belakang tau. Anda akan rasa seperti kulit. Bila anda pegang kat sini memang anda akan rasa grip. Cumanya kalau anda tengok lebih detail kat sini, okey, dekat dia macam bekas-bekas jahitan ni, dia lebih kepada design sajalah, bukan bekas jahitan yang betul pun. Tapi okey lah, dia ada finishing ataupun nampak menarik lah kat sini. Dia ada juga warna lain kan. Kalau anda nak tahu, anda kena pergi tengok dulu. Kalau warna tu menarik dengan anda rasa tertarik, baru anda beli. Sebab tak semua suka warna purple macam ni, sebab inilah warna purple yang cerah. Kemudian design dia juga kat sini, kat bahagian belakang ni, kalau anda pegang anda akan rasa lengkung tau. Okey, memang sedap lah nak pegang. Kalau macam saya ni, yes, satu tangan pun boleh pegang lagi. Kemudian kalau anda pusing kat bahagian depan pun, okey, bahagian skrin dia juga curve skrin dekat sini. Mungkin ada setengah orang rasa macam, kalau curve skrin ni kalau jatuh ni confirm kena beli baru kan. Bukan beli baru apa, beli skrin baru. Tapi bila fikir balik, skrin baru dah lah ini jenis AMOLED, mestilah mahal kan. Confirm kena beli phone baru. Ya, skrin dia boleh katakan memang cantik dekat sini. Tambah pula fingerprint sensor kat bahagian depan kan. Kalau jatuh tu memang skrin dia mahal lah. Skrin jenis AMOLED kat sini 6.67 inci dengan kecerahan sehingga 3000 nits. Tapi anda tak perlu risau sangat lah. Okey, first kali anda ada option untuk beli casing. Yang second pula, dia punya skrin ni ialah Corning Gorilla Glass Victus 2. Okey, antara yang boleh katakan tahan lasak kalau terjatuh ke dekat sini kan. Jadi anda tak ada dah terlalu risau sangat walaupun skrin dia jenis curve dekat sini. Risau kalau jatuh sikit je mesti jatuh tu mesti teruk kan, mesti pecah macam lah kan. Tak ada. Dia susah nak pecah ataupun nak hancur kat sini. Itu dia punya kelebihan kat sini. Ditambah dengan ketahanan jenis IP68. IP68 contoh kalau anda seorang rider GrabFood ke Grab ke Lalamove Move ke, anda memerlukan smartphone macam ni. IP68 kalau kena hujan ataupun kena panas terik kan, hujan lebat ke dengan kilat-kilat bersambung menyambung, tak ada masalah pun. Sebab dia lebih ketahanan, dia tak nak masuk air dekat bahagian dalam ni. Itu perlunya sekarang smartphone yang ada ketahanan IP68. Mungkin ada yang tanya kenapa tak ada IP69 kan. Bagi saya tak apa kot kalau tak ada IP69 pun. Sebab IP69 tu lebih kepada pressure. Kalau anda memang yang suka diving dekat bawah lautan ke apa, itu okey lah. Kalau anda just rider Grab, saya rasa tak ada masalah. Dia just expose dekat bahagian luar sahaja. Okey, skrin yang bagus, ketahanan yang bagus. Macam mana tentang prestasi dia? Okey, dia menggunakan Snapdragon 7S Gen 3. Bila ada S saja dekat prosesor daripada Snapdragon ataupun chipset Snapdragon ni, mesti anda akan rasa macam mesti lemau kan. Ada S ni mesti tak best. Okey, menurut pengalaman saya lah, setakat saya main game kat sini, contohnya saya main game Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legend saya dapat dia punya suhu tu agak panas sedikit lah, sekitar 41 kalau Genshin lah. Kalau game-game lain tak adalah panas sangat, dan panasnya lebih dekat bahagian skrin. Kenapa kat bahagian belakang tak rasa panas? Sebab dekat bahagian belakang ni dia ialah finishing vegan leather. Okey, anda tak akan rasa panas sangat pun kat bahagian belakang ni. 40, bawah 40 saya boleh katakan memang dekat bahagian belakang. Kat bahagian depan ni je yang panas. Dan tak semua game lah yang panas tu kan, yang lain okey je. Dan untuk dia punya grafik, saya test grafik semuanya yang tinggi-tinggi. Kalau macam Mobile Legends ada Ultra kan, saya test tu boleh katakan smooth je. Saya main 2 game, 3 game, still lagi smooth je kat sini. Bukanlah satu masalah untuk anda main game kat sini, dan grafik yang support tu kebanyakannya tinggi. PUBG Mobile pun dah
dah ada HDR kat sini kan. Kalau pakai semua dah boleh pakai Extreme kat sini. Dia tak adalah macam orang kata dia punya setting flagship ke apa. Tapi bagi saya dengan Mi ni macam ni dah cukup lebih daripada bagus dah lah. Dan untuk bateri dia 5110 mAh. Bagi saya 5110 tu boleh katakan bateri yang standard untuk tahun 2025. Kalau sebelum ni bawah 4000 kan, 4500. Tapi untuk ketahanan 5000 ni dia CP-CP untuk tahan lebih pada 2 hari lah. Selalunya 1 hari suntuk tu daripada anda pergi office sampai dah balik office, malam tu anda perlu cas lah time tidur kan. Tapi jangan risau sebab sekarang ni dia dah ada ciri-ciri AI yang mana kalau anda cas waktu malam pun dia punya battery health ni still lagi okey tu maksud saya dia still lagi jaga lah kan. Dia tahu kalau cas malam ni dia tak ada cas terlalu intense sangat kat sini walaupun anda pakai charger 90 watt. Itulah ciri AI yang saya suka lah. Dan kebanyakan ciri AI yang baru juga ada dekat Redmi Note 14 series ni. Contohnya lah, saya sebenarnya tak perasan sangat ciri-ciri AI ni disebabkan dia dah macam implement dalam apps daripada Xiaomi tu sendiri. Contoh macam recorder tu macam sekarang saya sedang cakap ni, saya boleh je record sekarang dan dia boleh hasilkan satu teks. Jadi daripada satu recorder tu dia boleh hasilkan satu teks, kemudian teks tu pula dia boleh summarizekan apa yang saya cakap sebenarnya. Yalah, kadang-kadang anda masuk meeting ke kan, anda pergi kadang-kadang bercuti sekalipun. Bercuti ni cerita lain. Kalau pergi meeting anda nak macam nak kata ada nota ringkas lah kan, bukan nak fokus semua dengar time meeting tu, bohongnya kan. Jadi anda on je recorder tu, kemudian dia record 2 jam ke apa, kemudian anda summarizekan apa benda lah dia cakap selama tu kan. Anda relax je, tak payah saling nata. Dan untuk yang bercuti tadi, kepada anda yang suka pergi Hatnyai ke kan, Bandung ke Jakarta ke ataupun pergi Bangkok ke. Kalau pergi Indonesia tu saya tak rasalah kita ada masalah bahasa sangat. Tapi kalau pergi ke Thailand ke kan, Jepun ke, itu memang anda ada masalah dengan bahasa. Jadi kat sini dia ada AI Translate yang mana dia boleh translate kan direct tau. Cuma AI Translate ni saya pelik sikit kenapa Xiaomi dia implement untuk letak dekat bahagian atas ni tau. Anda kena ni tambah dekat ikon ni baru anda boleh activate kan. Yang best dia ialah dia ada bahasa Melayu tau. Dan bukan tu saja, dia punya bahasa tu banyak support. Bukanlah macam setengah smartphone dia kata dia ada AI tapi tak semua bahasa dia support. Itu agak leceh sikit lah. Kita cuba dengan Thailand lah kan. Okey, macam ni saya boleh record. Okey, jadi dia ada letak teks kat sini dan anda juga boleh onkan untuk letak voice. Bolehkah saya tahu dekat mana tempat untuk parking kereta? Nice kan? Nampak simple tapi benda ni penting kalau anda suka travel. Dia juga support 5G dekat sini kan. Jadi kalau nak pergi luar negara ke dalam Malaysia sekalipun anda nak connection yang pantas kat sini kan, 5G memang penting. Bercerita tentang komponen yang nampak besar dekat barang belakang ni, iaitu tentang kamera dia. Okey, anda nampak macam ada 4 kan? Betul ke 4 dekat sini? Sebenarnya dia ada 3 kamera setup dan yang ini ni ialah flash sahaja. Okey, kamera setup dia ialah kamera utama 200 megapiksel, kita ada ultra wide 8 dan juga 2 megapiksel. Okey, dari segi dia punya hasil tangkapan, saya boleh katakan untuk tangkapan pada waktu siang boleh katakan standard je lah bagi saya. Tak adalah yang terlalu cantik ataupun yang terlalu menyelah sangat dekat sini. Tapi bagi saya, pendapat anda juga saya nak tahu. Sebab saya tak nampak satu faktor yang wow sangat dari segi tangkapan pada waktu siang. Tetapi kalau tangkapan pada waktu malam, dia sangatlah menarik. Sebab apa dah? Sebab dia boleh hasilkan tangkapan kalau waktu gelap tu, waktu tak ada sebarang lampu tu, dia boleh cerahkan kat sini. Sensor dia agak bagus kat sini kan. Anda boleh tengoklah contoh-contoh tangkapan yang saya letak kat sini kan. Macam mana anda rasa? Okey ataupun tidak? Bagi saya dia lebih pada okey lah. Dan saya suka dengan optimize daripada night mode dia dekat sini. Dan untuk rakaman video dia ada juga penstabilan dekat sini, jadi tak perlu risau dan dia punya rakaman dia memang stabil. Ada 4K dekat bahagian belakang dan dekat bahagian depan ni 1080p lah. Nak tengok contoh rakaman saya dah sediakan. Jom. Jadi ini merupakan contoh rakaman dekat kamera hadapan dia. Anda boleh tengok macam mana kualiti dia. Inilah yang paling tertinggi lah. Kalau saya stop sekejap, cantik ke tak kan? Komen kat bahagian bawah. Ini pula rakaman untuk kamera belakang. Inilah 4K 30 frame per second. Anda tengok sambil saya berjalan, rakaman dia tak ada gegar. Mungkin bunyi burung bising sikit lah kat sini kan. Tapi disebabkan kita nak test rakaman dia. Nice kan? Pendapat anda? Tinggalkan dekat bahagian komen di bawah.
Jadi sebelum kita habiskan video ni, macam biasa kita nak tengok macam mana dia punya fingerprint sensor dia. Laju ataupun tak. 1, 2, 3. Okey, nice. Kita test sekali lagi. 1, 2, 3. Not bad kan? Okey lah untuk mid-range. Tak adalah terlalu laju sangat. Tapi bagi saya, laju lah. Jadi secara kesimpulannya, untuk harga di bawah RM2,000, okey, mungkin nak raya nanti anak-anak sebuah smartphone yang cantik kan. Bila keluar-keluar daripada poket tu macam wow. Tengok ni. Cantik lah. Sebuah smartphone yang bergaya, penuh versatile dekat sini, dan dia punya dalaman dia pun, spek dia pun menyelah dekat sini. Fingerprint sensor dekat bahagian depan, kita ada stereo speaker kan, kita ada IR blaster. Smartphone ni pun tak terlalu berat dan tak terlalu tebal. Dia nampak macam nipis, pegang pun selesa. Ada curve screen pula tu. Kamera dia pun nice kat sini kalau nak selfie depan-depan kan, sebab selfie dia 20 megapiksel. Raya kali ni kamera ataupun tanggapan anda tu, gambar anda tu confirm cantik. Dan tak perlu risau kalau anda pergi mana-mana, naik motor ke apa kan, nak tengok map, letak je kat situ. Tak perlu risau kalau kena panas ke apa, smartphone ni cepat rosak ke, ataupun kalau kena hujan lebat ke kan, tak sempat nak ambil phone simpan pun jangan risau. Ataupun terjun dalam kolam ke kan sekejap, tak perlu risau, smartphone ni still lagi selamat. Jadi apa pendapat anda? Saya rasa dia bawah harga RM2,000 kalau anda nak fast charging yang laju, okey, bateri yang boleh katakan not bad untuk penggunaan seharian. Dia punya design yang cantik dekat sini, okey. Dia punya design yang curve dekat sini. Bagi saya berbaloi lah untuk dapatkan Redmi Note 14 Pro Plus 5G ni kan. Walaupun dekat pasaran sekarang banyak sangat smartphone yang nak bersaing dengan smartphone ni. Okey, ada yang lebih dekat dia punya spesifikasi, ada yang lebih dekat kamera dia, ada yang kalau tengok kan macam flagship tahun lepas pun dalam bawah RM2,000 pun dah boleh dapat dah. Susah juga smartphone ni nak bersaing sebenarnya. Pendapat anda pula macam mana kan? Apa kata, tinggal ke komen anda dekat bahagian bawah, dan macam-macam like, subscribe juga, share. Terima kasih. Jumpa lagi.